Oh. Abang, rosaklah. Janganlah korbankan kasut tu. Abang, nak tanya sikit. Bolehkah kita buat korban tapi niat untuk orang lain seperti mak ayah kita? Boleh sangat, memang digalakkan pun. Tapi dengan syaratnya, dia kena tahu dan dia bersetuju sebab dia kena niat. Itu baru jadi korban bila ada niat. Tapi kalau orang tu dah meninggal macam mana? Boleh juga, tak ada masalah. Kita buat je. Tapi dia jadi amal jariah ataupun sedekah untuk dia. Dia tak jadi lagi dah korban untuk dia. Tetapi akan jadi korban dan wajib kena buat bila dia berniat. Dia wasiatkan kepada kita. Okey. Faham?